Ini merupakan aktiviti utama kami setiap tahun dan alhamdulillah 6 tahun berturut-turut kami buat program sedemikian adalah untuk kita, salah satu aktiviti CSR kami lah, yang kami bayar zakat dan kami ambil allocation itu sebagai daripada zakat wakalah untuk kami adakan setiap tahun aktiviti sedemikian lah, dalam 40 orang. Betul. So kali ni kelainannya adalah kami buat program ini bersama-sama dengan kami punya stakeholders kami, dan kali ini kami dapat pengeleban daripada pihak TMB, daripada pihak PKMP, dan tak lupa juga kepada pihak sekolah Kolej Tingkatan 6 Seri Ipoh. Kerana Encik Ayu ni merupakan kita punya ahli lembaga pelawat di Ipoh Specialist Hospital. Ini kali yang ke-6. Kali yang ke-6, yes. Kita merasakan benda ni perlu diteruskan dan dia merupakan momentum yang baiklah untuk kami sama-sama dengan anak yatim lah. Terutamanya memang tak boleh diberhentikan, dan alhamdulillah kita dapat usaha sama yang baik daripada pihak ION. Memang daripada 6 tahun dengan pihak ION sama. Kita letak setiap anak yatim RM400 dengan voucher yang kita beli dengan ION, dan kita sama-samalah berbelanja pada hari tersebut. Memang daripada Cemuh. Anak-anak yatim Maisarah Ipoh, Cemuh. Yes. Kita nak sama-sama mereka meraihkanlah, untuk dia pun merasa apa yang kita nak rasa. Untuk bagi dia happy, bagi dia gembira kan, untuk menyambut puasa, untuk menyambut raya.